kedai semak rentan ni, kau bolehlah. Apa ni tak semangat? Cakaplah tengah penuh semangat. Kepada orang belakang. Hai orang belakang. Datanglah kedai desa semak rentan dan buka setiap hari. Padan muka kau kena mute. Ni, sate pagi-pagi pun dah ada kat sini, nampak? Laksa tu ada, laksa Johor, mi kari, laksa pining, bakso, laksa nyonya, semua ada ni. Kau pilih dekat sini. Kalau kau datang sini kau kena try ni nasi lemak gebau. Gebau selimut, nasi lemak ada. Nampak? Jom. Ni ada sotong goreng tepung, berlambak sotong. Tapi yang paling best kat sini ni dia. Nasi ayam penyet ni, ayam RM5. Pecel lele dia RM5. Ikan keli. Isnin sampai Khamis je. Ingat Isnin sampai Khamis. Jom kita ambil dua-dua. Yang ni berselera sampai sana. Nampak ni. Sehari kambing. Betul. Kau nak lauk lain pun ada. Kat sini kau boleh pilih. Kau tengok orang dah mula nak beratur. Sekarang ni baru pukul 9.30 pagi tau. Kau tengok ni. Menu dia macam-macam ada kat sini. Sebenarnya banyak lagi menu yang lain. Yang dalam kawah. Yang banyak lah laksa semua ada kat sini. Yang penting kat sini, harga dia murah. Mana kau nak dapat sarapan pagi macam ni murah? Nasi lemak gebau ni baru RM2. Kau tengok ni dah lah. Ada kangkung, ada kacang, ada ikan bilis, ada sambal, ada balut telur. RM2. Murah tak murah? Untuk sate dia ni, kuah dia memang ngam. Roti titap sarang burung RM8 dengan rendang daging atas dia. Ambil ayam dia, cerita dengan sambal dulu. Baru tahu padu tak padu. Bismillah. Rangup dekat luar, lembut dekat dalam. Bismillah. Sikit je kau. Ambillah lagi. Dekat kedai aku pun macam-macam ada. Kau ni ambillah banyak. Kepada korang semua, boleh datang Desa Mak Rentan. Dekat NT Malim pun ada perap 99. Mari sini. Ada kambing perap dengan daging perap. Aku dah kata dah, dekat dalam negeri Melaka ni memang banyak produk perap 99 aku. Luar Melaka pun ada. Ini kan dalam Melaka. Mestilah lagi ada. Korang kalau shopping dekat mana-mana shopping mall, jangan lupa masukkan dalam list korang untuk beli perap aku.